Sampai ke depan ni, sampai kawasan toilet ni, sampai ke depan ni. Di sana Rumah-rumah dia. Betul. Jabal Abi Kuban, tanah di atas Jabal Abi Kuban. Dekat bawah tanah ni dia masih Jadi ada lagi. pertama Kalau kampung atas, tapi bawah tu sebenarnya masih ada lagi. Kita mungkin kalau kita boleh imbau balik sejarah macam mana Nabi SAW dilahirkan di sini yang dipanggil sebagai Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya keturunan Hashim. Itu Bani itu kira keturunan lah. Anak-anak, anak cucu macam satu keluarga. Menyebabkan bila Nabi SAW bagi tahu keturunan Nabi yang tak boleh terima zakat tu siapa dia? Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Imam Syafi'i Al-Muttalibi, keturunan daripada Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, Muttalib. Jadi Muttalib dengan Hashim ni dia rapat. Kemudiannya Hashim ni adalah seorang yang maknanya orang yang hebat. Memang keturunan Nabi ni semua kata semua orang hebat. Semua hebat. Sampai ke Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim, semua memang semuanya pemimpin lah. Semua pemimpin. So salah seorang pemimpin yang hebat tu namanya Hashim. Daripada anak-anak Abdul Manaf yang 4 orang tu, Hashim ni paling menonjol sekali. Dan Hashim ni yang menjadi ketua dekat Mekah ni lah. Beliau lah yang terlibat memberikan makanan kepada orang yang datang menunaikan haji. Waktu Mekah ditimpa kemarau, Hashim ni lah yang mencari daging untuk diberikan makanan kepada orang ramai. Kira buat kenduri jadi hari. Tak pernah lagi kita dengar orang buat kenduri jadi hari kan. Dia buat kenduri jadi hari. Dan dia sendiri yang cari daging-daging tu. Maka beliau digelar sebagai Hashim. So Hashim ni beliau juga orang yang berniaga. Jadi disebutkan dalam Quran di ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ilaf kat situ tu maksudnya perjalanan waktu musim sejuk dan perjalanan pada musim panas yang dibuat oleh orang Quraisy ketika itu. Dan yang antara yang mempelopori perjalanan ni adalah Abdul Manaf ataupun Hashim itu sendiri. Yang buka road sebab dia ada diplomasi nak berjalan tu bukan boleh macam tu je, dia kena ada diplomasi dengan tempat-tempat tu supaya tak kena kacau kan, bawa kafilah dagang kan. So salah satu daripada kafilah dagang yang beliau bawa dalam perjalanan beliau ke utara, beliau pergi ke Syam, pergi ke arah Syria tu, beliau singgah di Madinah, dan berkahwin dengan isteri beliau orang Madinah, dan beliau dapat seorang anak lelaki. Anak lelaki itu namanya Syaibatul Ham, dan Syaibah itulah yang digelar Abdul Muttalib. Hashim ni dia sambung perjalanan pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Syam, sampai dekat Gaza, meninggal dunia. Jadi Gaza dipanggil Ghazatul Hashim. Kubur Hashim ni masih ada dekat Gaza. Ada masjid, nama masjid Gaza tu nama dia Masjid Sayyid Hashim. Jadi kubur kepada moyang Nabi yang namanya Hashim. So anak beliau lahirnya ke Madinah. Anak beliau yang namanya Syaibah tu lahir kat Madinah. Kemudiannya adik kepada Hashim ni nama Muttalib. Dia pergi ke Madinah, dia ambil budak tu bawa ke Mekah. Dia sampai kat Mekah, dia yang besarkan. Orang panggil budak ni Abdul Muttalib. Jadi itu sebab apa? Hamba Muttalib. Orang panggil. Sebenarnya dia bukan hamba. Bahkan Abdul Muttalib apa pakcik dia Muttalib tu pun nafi. Dia kata ni bukan hamba aku. Ni abang aku punya anak. Kan? Tapi yalah, orang dah dekatlah nama tu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pula walaupun beliau ni lahir di tempat lain dan beliau anak yatim, tapi kepimpinan beliau pula, kehebatan beliau macam kita sebut Nabi SAW ni keturunan semua hebat-hebat. Jadi Abdul Muttalib ni walaupun dia anak yatim, dia lahir pun kat luar, mak dia kat Madinah, tapi dia membesar jadi pemimpin juga. Jadi pemimpin bagi orang Mekah ni. Lebih-lebih lagi beliau yang menemui telaga Zamzam. Telaga Zamzam. Jadi Abdul Muttalib beliau berada dekat kawasan ni juga. Inilah area kawasan Abdul Muttalib juga. Dan anak-anak kepada Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib pula dikurniakan oleh Allah anak lelaki kan, yang setelah di apa nama tu, yang nazar tu kan, setelah dinazarkan kalau dapat anak lelaki seorang nak disembelih seorang dan sebagainya, kemudian jadi gantikan dengan kibas. Jadi Abdul Muttalib dapat anak, antara anaknya Abdullah. So
So Abdullah pula, pendekkan cerita, Abdullah pun sama juga, dia merantau, bermusafir, berniaga dan kemudiannya meninggal dunia dekat kawasan Madinah. Bapa Nabi dekat Madinah. Siapa yang hari itu dia pergi Madinah kata itu sempat tengok area mana makam bapa Nabi yang namanya Abdullah. Jadi beliau tapi waktu beliau ke sana tu, isteri beliau Sayyidatina Aminah binti Wahb, Sayyidatina Aminah dah mengandung Nabi SAW. Jadi Nabi pun lahir di sini, lahirlah seorang anak yatim yang paling mulia dalam lipatan sejarah dahulu dan kemudian. Tak ada yang lebih mulia sama ada makhluk yang berupa manusia ataupun jin ataupun malaikat ataupun apa pun lebih daripada Nabi SAW. Jadi di situlah tempat yang berlakunya sejarah tersebut. Jadi oleh kerana itulah bila Nabi SAW lahir, maka yang menamakan baginda dengan nama Muhammad itu adalah datuk baginda Abdul Muttalib. Sebab bapa baginda dah tak ada. Jadi Abdul Muttalib yang menamakan baginda dengan nama Muhammad. Dan Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Inilah tempat dia. Tapi subhanallah, kita ni bila bergembira dengan kelahiran Nabi SAW ni, salah satu daripada kita perlu faham juga bahawasanya bila Nabi lahir, ada seorang yang menyambut Nabi SAW, salah seorang yang bersama dengan Sayyidatina Aminah ketika tu, nama dia Suwaibah. Suwaibah ni, Suwaibah ni hamba kepada siapa? Dia hamba kepada Abu Lahab. Dia hamba kepada Abu Lahab. Abu Lahab ni siapa dia? Pakcik Nabi. Pakcik Nabi sendiri. Jadi bila Suwaibah ni, dia pergi bagi tahu kat bos dia, dia kata Nabi Muhammad dari lahirkan, macam dia bagi tahu lah Aminah telah melahirkan anak lelaki. Maka Suwaibah ni dimerdekakan. Seronok Abu Lahab. Sebab Abdullah, walaupun Abdullah dah tak ada, tapi dapatlah anak seorang putera lelaki. Jadi Abu Lahab seronok sangat sampai dia merdekakan hamba dia yang cerita kat dia tu, yang bagi tahu perkabaran gembira tu kan. Sampailah disebutkan bahawasanya dalam riwayat sebut secara jelas bahawasanya Abu Lahab ni pada setiap hari Isnin azab dia akan dikurangkan sedikit. Abu Lahab ni dalam Quran sebut mencela dia kena anak dia, tabat yada abi lahabi wa tab. Memang teruk semua Abu Lahab ni. Tetapi walaupun teruk macam tu pun, dia dapat dikurangkan sedikit azab dia, diberikan setitis air di dalam neraka pada hari Isnin. Kerana Nabi SAW lahir pada hari Isnin dan beliau bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi kalaulah orang yang kafir yang dilaknat dalam Quran itu pun dapat kebaikan dengan bergembira dengan kelahiran Nabi SAW, apatah lagi orang yang beriman dengan baginda, yang cinta kepada baginda dan mati dalam keadaan beriman kepada baginda. Jadi oleh kerana itu tempat ni dia jadi tempat yang special bagi orang yang beriman. Sebab dia akan ada rasa kaitan hati dia dengan Nabi SAW. Nabi dah wafat kita tahu, tapi kaitan kita tu, kita pergi ke sini dia punya feeling tu dia jadi lain. Dia bukan semata-mata tengok bangunan 2 tingkat macam tu je. Tapi rumah Sayyidatina Aminah bukanlah 2 tingkat macam tu lah. Ini bangunan baru lah. Itu library ke tak? Library, sekarang dah jadi library. Lepas tu Nabi SAW membesar. Nabi tak membesar kat sini mula-mula kan. Kita tahu Nabi dibesarkan di Taif, dekat kampung Halimatus Sa'diyah, kampung Bani Sa'ad. Jadi kampung Bani Sa'ad. Lepas Halimatus Sa'diyah bawa Nabi balik ke kampung beliau, dan Halimatus Sa'diyah menyusukan Nabi, membesarkan Nabi, dan sampailah peristiwa dada Nabi dibelah oleh malaikat. Kemudiannya dihantar balik semula ke Mekah, barulah Nabi duduk sini semula. Lepas tu Nabi membesar, Nabi jadi pengembala kambing. Waktu Nabi jadi pengembala kambing kat mana? Dekat bukit-bukit dekat sekitar Mekah ni. Dibawa ke sekitar Mekah ni. Sirah pasal perjalanan hidup Nabi SAW tu panjang. Memang kita tak boleh nak cerita semua sekali lah. Tapi secara ringkas ni begitu. Dan kemudian sampailah bila Nabi kahwin. Nabi kahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Nabi duduk ke mana? Rumah Nabi dengan Sayyidatina Khadijah dekat area yang dekat-dekat dengan toilet ni. Oh, tu rumah. Yang sekarang dah jadi toilet. Area tu lah. Secara tempat ni wallah spesifiknya mana. Tapi area situ lah rumah Nabi dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ini akan
anak-anak baginda sebanyak 6 orang. 6 orang kat sini. Seorang lagi dekat Madinah dengan Sayyidatina Maryam. So yang 6 orang dekat sini. Anak Nabi, 2 lelaki dan 4 perempuan dekat sini. Jadi dan kat sinilah Nabi SAW maknanya kita tahu baginda naik ke Gua Hira, dan kemudiannya bila dah naik ke Gua Hira dapat wahyu, pendek cerita kan, lepas tu Nabi turun daripada Gua Hira, Nabi balik ke rumah, Nabi minta supaya diselimutkan kan, Zammiluni selimutkan aku. Semua tu berada dekat area ni. Dan inilah di kawasan yang penuh keberkatan yang menyaksikan bagaimana perjuangan Nabi SAW, dakwah Nabi yang begitu getir pada permulaan Islam tu. Inilah tempatnya. Cuba kita boleh bayangkan waktu Nabi SAW naik ke atas Jabal Abi Qubais. Nabi naik atas Jabal Abi Qubais tak jauh kan daripada rumah. Dan ini kan kawasan kampung keluarga Nabi. So Nabi ajak keluarga Nabi untuk datang naik ke Jabal Abi Qubais. Nabi ajak mereka kepada Islam, tapi mereka balas dengan celaan. Dekat sini juga yang mana peristiwa bulan dibelah oleh Nabi SAW kan. Biasa orang kafir Quraisy tak mau percaya kan. Jadi akhirnya Nabi tunjuk, Nabi belah bulan kan, bulan terbelah. Waktu tu Nabi dekat atas bukit ni, Jabal Abi Qubais juga. Inilah dia kawasan-kawasan ni kan. Dan kita boleh imagine bagaimana Nabi SAW bila pergi ke Kaabah, berjalan daripada kawasan tu masuk ke Babu Salam, terus pergi ke Kaabah, sampai dekat Kaabah. Ini kan arah kiblat kan. Arah kiblat banyak Kaabah situ lah kan. Ini Kaabah ke arah sana. Dan kita nampak masjid ni, nampak ingat Kaabah tengah-tengah kan. Kaabah belah sana. So Nabi jalan dari sana sampai ke arah Kaabah tu, Babu Salam ke situ jadi ke arah sana. Kita bayangkan macam mana Nabi SAW pernah sujud dekat depan Kaabah, sekali orang letakkan sampah sarap atas belakang baginda yang mulia kan. Kita ni kalau orang tak payah kata letak sampah, cakap perkataan yang sampah pada mak bapak kita pun kita takkan rela takkanlah kita boleh tenang. Ini kan pula orang letakkan sampah sarap pada baginda yang paling kita kasih, orang yang paling mulia sekali, yang paling penting sekali dalam hidup kita. So Nabi SAW ketika itu, bayangkan itulah yang baginda hadapi kan. Dan baginda bangun daripada situ, balik ke rumah baginda. Sayyidah Fatimah mengalirkan air mata, Sayyidah Fatimah tolong bersihkan Nabi SAW. Inilah dia areanya, inilah kawasan-kawasannya yang menyaksikan pengorbanan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kalau jalan dekat sini jangan sekadar jalan macam fikir nak balik hotel, nak balik rumah, nak apa semua kan, nak makan sarapan. Kadang kita tak menghadirkan rasa yang kita sedang melangkah kaki di atas tapak Nabi SAW di tempat yang Nabi pernah hidup dan memperjuangkan agama Allah SWT ni sampailah baginda berhijrah. Inilah kawasan baginda. Baginda berdakwah dekat Mekah berapa lama? 13. Umur baginda daripada 40 sampai 53 tahun. Jadi daripada 40 sampai 53 tahun, 13 tahun tu inilah dia tempatnya. Selama 13 tahun tu. Daripada sinilah dia punya tempat, kita kata apa, markas permulaan kepada tersebarnya Islam sampai ke seluruh dunia. Sampailah kita kat tempat kita sekarang dapat Islam. Inilah tempat awal dia. Dan dekat sini jugalah, dekat depan sini jugalah adanya rumah Al-Arqam, Ibn Abi Al-Arqam, yang menjadi apa, markas pertama sekali kepada dakwah Islam. Babul Arqam. Kat situ ada tulis Babul Arqam. Babul Arqam. Depan sikit, nanti bila kita balik nanti kita akan lalu nampak kat situ ada tulis Babul Arqam. So dekat situ rumah Al-Arqam, Ibn Abi Al-Arqam. Dekat situ juga rumah Abu Lahab juga sebenarnya. Tak jauh dari situ juga. Okey. Lepas daripada tu, okey, sebab kat sana kita tak ada nak berkumpul dah, nak bincang, nak cakap semua, jadi tak boleh nak cerita panjang. Tapi kalau kita fast forward kan, bila Nabi SAW sampai pada tahun kesedihan ni, tahun yang mana berlaku macam-macam peristiwa kepada Nabi, antaranya Nabi dah diboikot kan, dan antaranya kematian Abu Talib dan juga kematian Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia
dan Sayyidatina Khadijah meninggal dunianya di sini dan dikebumikan di Ma'ala. Ma'ala ni sebenarnya walking distance daripada sini. Boleh jalan. Tapi ke arah sana. Ke arah sana. Nampak bangunan yang tinggi tu kan? Dia ke kiri dia. Kiri belah sana. Tapi tak nampak dah kubur kan. Kubur kan ke bawah. Jadi ke situ. Jadi itu jarak dia lah. Jarak Ma'ala. So Ma'ala dekat belah sana. Itu adalah kubur Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah dan juga anak Nabi, anak putera Nabi. Sebab anak lelaki Nabi kan meninggal kecil. Kat sini jugalah. Okey. Dan bagus kalau dapat pergi ziarah ke Ma'ala tu. Cuma orang perempuan dia tak boleh masuk. Perempuan kalau nak ziarah Ma'ala tu dia dapat duduk kat luar je lah. Orang lelaki dia boleh masuk. Boleh masuk ke dalam. Ada time yang dibuka, ada time ditutup lah. Tergantung pada rezeki lah. Tapi kalau lepas asar tu biasanya memang buka lah. Okey. Fast forward lagi. Nabi berhijrah. Kan? Okey. Bila Nabi berhijrah, dari mana? Nabi berhijrah daripada rumah baginda jugalah. Daripada rumah baginda. Tapi kita tahu kan Nabi berhijrah, Nabi pergi mana dulu? Nabi pergi rumah Sayyidina Abu Bakar dulu. Kan? Pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Sebab Nabi berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Waktu Nabi nak berhijrah tu Sayyidina Abu Bakar dah minta izin nak hijrah dulu, tapi Nabi tak bagi. Rupa-rupanya sebab nak jadi teman kepada Nabi untuk berhijrah. Jadi daripada sini Nabi pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Dalam perjalanan nak pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, Nabi berhenti juga dekat tepi Masjidil Haram belah sana, belah depan sana. Belah, kalau kita tengok ni maknanya belah sana, belah depan ni. Nabi SAW menghadap semula ke arah Kaabah, ke arah Masjidil Haram ni. Nabi dengan lindangan air mata, baginda menyebutkan bahawasanya, demi Allah, aku mencintai engkau wahai Mekah. Mekah ni Nabi sangat cinta. Kalaulah penduduk engkau tidak mengusir aku keluar, nescaya aku tak akan keluar daripada sini. Jadi itu cinta Nabi SAW terhadap Mekah. Oleh kerana itulah kita bila sampai kat Mekah ni juga jangan ada perasaan tak sabar nak balik. Cepat-cepat nak balik dan sebagainya tau. Sebab Nabi bila duduk kat sini, Nabi kata kalaulah tak kerana penduduk engkau usir aku tak nak keluar. Jadi macam tu lah, tapi bukan nak suruh duduk sini terus setahun dah kan? Adik Iqamah setahun. Okey lah. Jadi dekat kan dah selagi mana tak diusir, selagi tu aku tak nak keluar. Okey. Jadi biar ada juga perasaan cinta kepada Mekah kerana Nabi cinta kepada Mekah. Sebabnya salah satu tanda cinta pada Nabi SAW adalah mencintai apa dan siapa yang Nabi cinta, dan benci pada apa yang dan siapa yang Nabi benci. Itu tanda cinta pada Nabi, kan? Macam kita sayang kepada pasangan kita dan sebagainya, sayang kepada mak bapak kita dan sebagainya, kita akan jadi automatik juga, kita akan suka juga benda-benda yang dia suka. So sekarang ni Nabi SAW sayang kepada kota Mekah, kan? Kita pun sayang kepada kota Mekah. Jadi dia lain lah. Macam pasangan kita ni, contohlah negeri dia kan, Sayyidina Abu Bakar. Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar punya rumah dekat mana? Sayyidina Abu Bakar punya rumah, kalau kita nampak menara jam ni, function juga menara jam ni. Menara jam ni, okey, belah kanan dia, betul. Belah kanan menara jam. Belah kanan menara jam ada satu bangunan, dulunya itulah kita panggil menara jam, iaitu dulunya dipanggil Menara Hilton. Sekarang dia panggil Mekah Tower. Mekah Tower. Mekah Tower. Mekah Tower tu dekat bawah tu ada satu masjid, nama dia Masjid Abu Bakar. Kenapa dipanggil Masjid Abu Bakar? Kerana rumah Sayyidina Abu Bakar dulu dekat situ. Kat atas kan? Dia bukit. Dia dululah, sekarang dah tingkat 4, tingkat 5 kan? Tingkat 4, tingkat 5. Okey. Kanan lagi daripada tu ada satu tempat dipanggil Jabal Umar. Jabal Umar. Kita lalu tadi Jabal Umar. So Jabal Umar tu dikatakan di situlah rumah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi oleh kerana itu dah dipanggil Jabal Umar. Sebab rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Inilah dia kawasan-kawasannya, dan kawasan-kawasan Nabi dengan para sahabat. Kalau kita tengok macam mana Sayyidina Umar punya kisah pun masuk Islam, panjang cerita dia, tapi subhanallah hebat. Sayyidina Umar ni daripada muda dia memang orang yang hebat. Dia orang yang bijak, antara orang paling bijak dekat Mekah ni, kan? Orang yang fikir masa depan dan sebagainya. Sayyidina Umar ni dia tahu Nabi tu betul, tapi dia tak masuk Islam dulu sebab apa?
Sebab dia fikir takut perpecahan di kalangan orang Quraisy ni. Asalnya begitu. Tapi akhirnya dia masuk Islam, kita tahu macam mana yang dia dapat hidayah bila adik dia sendiri masuk Islam dan sebagainya tu kan. Tapi nak ceritanya akhirnya dia masuk Islam sebab dia dah tak boleh dah. Memang itulah. Dan dia masuk Islam asalnya pula bila dia tengok Abu Jahal kena kutuk. Abu Jahal pula kena kutuk sebab Sayyidina Hamzah masuk Islam. Sayyidina Hamzah masuk Islam pula sebab tengok Nabi kena hina. Dia punya chain dia macam tu. Allah Ta'ala nak bagi hidayah dan Allah Ta'ala sesatkan manusia ni macam-macam cara. Sayyidina Hamzah dia masuk Islam bila dia tak tahan tengok Nabi kena hina. Kan? Jadi dia pula cakap, dia kata siapa berani maksudnya siapa yang nak berani nak sakitkan Nabi ni kan. Sedangkan aku ni pun dah Islam dah. Dia masuk Islam dengan sebab tu. Jadi waktu tu terhina pula orang kafir Quraisy yang pemimpin-pemimpin ni. Jadi bila dia orang terhina, Sayyidina Umar geram dan Umar marah. Macam mana boleh kena hina pemimpin-pemimpin kami? Itu yang dia marah, dia rasa nak bunuh Nabi tu. Sekali tiba-tiba tengok-tengok dia pula dapat hidayah. Dia pula masuk Islam. Subhanallah Allah Ta'ala punya susunan kan. Dan akhirnya Sayyidina Umar masuk Islam. Okey, kita pendekkan cerita lah. So, kita patut letakkanlah dalam diri kita berada dekat Mekah ni, tempat yang paling mulia. Macam anda pernah sebut beberapa kali dah sebelum ni, pahala jangan ikut kalkulator. Jangan kita hanya semata-mata kita kira ni 100,000 pahala 100,000, walaupun itu adalah motivasi untuk kita. Tapi dia adalah yang lebih besar lagi daripada 100,000 pahala tu, iaitu hati kita, jiwa kita yang perlu ada dekat sini. Cinta kita pada Nabi SAW yang perlu ada dekat sini. Mana-mana pun tempat dekat Mekah dan Madinah tu, biarlah mengingatkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan semata-mata nak shopping ke, nak cari tu, nak cari ni, tapi ingatkan kita kepada Nabi SAW. Inilah bukit-bukit yang pernah menyaksikan baginda Nabi SAW. Kan? Tanah inilah yang pernah menyaksikan, yang pernah dipijak oleh baginda Nabi SAW. Kaabah yang kita tengok tu dah, Kaabah itulah yang baginda tengok, yang baginda tawaf, yang baginda pegang, yang baginda cium. Itulah dia. Jadi biar sentiasa hati kita ni biar terikat dengan Nabi. Hati jangan bercerai dengan Nabi, biar terikat terus dengan Nabi SAW. Jadi ketika tu insya-Allah biar kita bawa hati itulah yang kita bawa balik ke Malaysia nanti. Hati yang dah diikat dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi rasanya cukup setakat tu dah. Panjang dah.